Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk eksplorasi ke Jelebu kali ini cikgu sampai ke Ulu Jelebu. Kalau siapa tadi melihat video cikgu berkenaan dengan sejarah moyang Saleh, okey, boleh tengok di sini. Cikgu ceritakan sedikit kenapakah terjadinya sejarah dan sosok hebat moyang Saleh ini. Sebenarnya ada tugas untuk memutuskan pertalian dengan Sultan Johor. Okey, kalau kita lihat di sini sejarah memutuskan pertalian ni, Datuk Moyang Saleh bersama dengan pengikut-pengikutnya ingin melepaskan, orang kata ialah memutuskan talian, tak mahu lagi terikat dengan kerajaan Johor dan berjaya berunding dan berjaya memutuskan pertalian itu. Di sini kelihatan makam-makam lama yang terdiri daripada leluhur Moyang Saleh juga. Kalau kita lihat ada makam Datuk Mentunggang, makam Datuk Gombak, makam Tok Moyang Aceh. Kita ada makam Moyang Angsa, makam Tok Raja Balanglong, dan Sultan Johor juga berkenan mengeluarkan gelaran Datuk Manduleka, Menteri Akhir Ul Zaman Sultan Jelebu kepada Datuk Moyang Saleh. Itulah dia sejarah sedikit. Ayuh kita pergi ke ruang pemakaman di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di makam Raja Lama ini ataupun makam orang-orang besar di sini, anda boleh lihat saya dihadiri oleh binatang ataupun kesukaan Nabi Muhammad SAW. Baik, kalau anda lihat di pemakaman ini, di perkarangan makam diraja ini, kita ada seperti mana yang dinyatakan di setiap makam-makam yang ada. Itu makam Tok Raja Balanglong. Ini gelaran ya sebenarnya pada masa hidup dia. Kita ada makam Moyang Angsa, dan kalau anda perhatikan di sini sebenarnya batu-batu dia lebih kurang sama je sahaja batu di makam Moyang Saleh tadi. Batu-batu begini saya tengok memang banyak sangat yang berada di Negeri Sembilan. Batu begini yang tidak dapat dipasti atau dikenal pasti siapakah milik tuan makam. Dan boleh lihat makam Tok Moyang Aceh di sana, yang saya pasti ada kena-mengena dengan Aceh. Mereka menyandang gelaran mereka semasa hidup. Kalau anda melihat di sini, alhamdulillah, insya-Allah hadiahkan Al-Fatihah kepada semua penghuni yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.